namakan sebagai Rekaflex Affiliate Directory. Selain daripada panduan asas Rekaflex Affiliate Kit yang kita sediakan melalui Google Drive lah. Kita sediakan melalui Google Drive. Affiliate boleh ambil video sampel, SOP, logo branding dan sebagainya dekat situlah. Kita dah sediakan Rekaflex Affiliate Kit ni dekat Google Drive. Boleh ambil sampel, boleh tengok, boleh baca, boleh posting juga video-video yang kita dah sediakan secara raw material lah orang panggil, raw material. Selain daripada itu, kita sediakan juga dekat affiliate ni Rekaflex Affiliate Directory. Rekaflex Affiliate Directory ni setiap affiliate kita yang berdaftar, kita masukkan nama dalam website lah. Website maksud dia affiliate yang berdaftar dengan kita ada nama dekat website. Kita sediakan ruang macam landing page tapi untuk Rekaflex Affiliate ni kita namakan sebagai Rekaflex Affiliate Directory. Yang dekat situ para affiliate boleh promosi, boleh beri link kepada link website Rekaflex ni kepada rakan-rakan, kawan dan sebagainya untuk mempromosikan link daripada website yang ada nama affiliate yang berdaftar lah dengan Rekaflex. Dekat situ boleh tengok landing page apa yang Rekaflex produk tawarkan, Rekaflex daftar yang sah. Selain daripada itu juga kita sediakan sokongan kepada affiliate lah. Contoh macam affiliate ada yang tak faham berkenaan dengan cara nak memasarkan, cara nak marketing, kurang memahami proses untuk bermula, boleh tengok dekat dengan website. Dekat kita sediakan grup juga, grup WhatsApp, grup Telegram, 3 grup Telegram lah. Kalau affiliate nak bertanya berkenaan kepada Rekaflex lah, kita sediakan sokongan lah secara bertulis, secara video dan sebagainya. Selain daripada itu juga para affiliate ni juga boleh untuk kami tak kisahlah kalau nak datang kepada kami untuk peringkat permulaan ni lah. Kalau tak ramai lagi, okey lah, kita cuba bantu. Boleh datang ke kedai untuk berbincang, bertanya dengan dengan praktikal, dengan staff praktikal saya, yang apa yang mereka buat, apa yang affiliate tak faham, boleh belajar dengan mereka. Sebab saya dah bentuk mereka jadi seorang director lah. Director mungkin director Ahmad Nisbu lah, bakal director Ahmad Nisbu, dan seorang lagi sebagai programmer lah. Saya dah create mereka untuk membawa Rekaflex lah untuk ke hadapan. Dengan apa yang saya bentuk, insya-Allah mereka ada sedikit asas untuk menerangkan kepada affiliate lah bagaimana nak bermula, bagaimana nak posting video dan sebagainya. Daripada itu jangan malu. Kita nak belajar ni, kita nak keluar daripada jalan sukar dalam mencari rezeki ni. Kita nak lebihkan mencari pendapatan yang baik. Kita kena cuba berani belajar benda yang baru, berani keluar daripada zon selesa kita, dan berani berhadapan dengan customer, dengan orang yang kita nak tawarkan perniagaan kita.